Okay, Assalamualaikum dan apa khabar semua. Lama tak buat video pasal motor ni Dupi ride apa semua kan. Dah jarang buat video, tak sempat. Okay, so hari ni aku nak buat apa main kat kedai, di mana aku akan ambil satu jentera baru lah. Motor yang lama pun dah ada lagi. Ni aku nak upgrade CC lah. Nak upgrade CC, nak main 250 pula. So aku beli satu skuter. Kalau hampa tengok sekarang ni, yang ni bukan dia. Yang ni baru sampai ni, panas lagi. Avita Nova 250. Tapi bukan dia. Bukan yang aku nak ambil lah. Bukan model ni lah. Okay. Tapi brand yang sama, jenama yang sama. So okay, jom kita pergi tengok motor yang aku nak ambil. Skuter, bukan motor, skuter lah. Okay. Okay dia. So yang ni lah, Aventa Vanguard 250 SE. So aku ambil warna hijau lah, Majestic Green, Majestic ke? Tak salah. So inilah motornya. Dan aku akan share dengan apa kenapa aku pilih skuter ni. Jom. Guys, dah ambil motor, jadi kita try bawa dulu lah, test ride. So motor ni Avita Vanguard, harga dia RM16,388 lah untuk SE. Untuk standard RM14,488 ya. Kemudian first kali kenapa aku ambil motor ni, pertama sekali sebab harga lah. Yang kedua sebab dia beri after sale service 2 tahun ataupun 20,000 km. Jadi dalam tempoh tu kalau ada apa-apa masalah boleh claim lah, mereka akan mai bantu semua. Kemudian salah satu lagi sebab nampak aku pilih motor ni, kalau hampa tengok yang ni lah sebab-sebabnya kan. Dia ni ATC, Adventure Touring Crossover. Dia kacuk banyak sikit, dia bukan yang jenis Maxi. Kemudian salah satu lagi sebab apa aku ambil, sebab kamera, dia ada kamera depan, keyless remote, dan juga dia punya screen TFT besar tau. Puas hati tengok. Kemudian dashcam lah. Dashcam tu lah kamera depan tu. Kita boleh link dengan handphone, boleh tengok 24 hours. Kalau kita bawa, dia record lah. Mati engine tak record lah. Kemudian salah satu lagi sebab aku ambil motor ni kerana dia ada TPMS dan juga ABS lah. Dengan harga yang dia bagi ni, dia boleh bagi TPMS, dia boleh bagi ABS depan belakang. Bagi aku berbaloi lah. Tapi the main reason kenapa aku nak ambil Aventa Vanguard 250 ni, yang paling ranking nombor 1 sekali adalah harga lah. Harga dia sangat mampu milik. Antara segmen 250 skuter CC 250 yang paling murah lah. Tapi sekarang ni dah ada banyak model lah yang murah-murah lah ni. 14,000 pun dah dapat dah 250cc punya skuter. Cuma waktu aku ambil ni, dia antara yang termurah lah. Okay. Kalau tengok tadi Aventa Nova tu pun 14,000 lebih. Yang tu yang paling utama. Yang kedua tadilah macam aku share tadi, after sale service lah 2 tahun ataupun 20,000 km. Dan yang paling best sekali guys, dia punya community Avita Vanguard lah. Sangat-sangat simple, sangat-sangat membantu. Okey, aku ingat setakat tu saja. Nanti aku share lagi. Ciao.